Terima kasih kepada Muslim Malaysia dengan memberi bantuan kepada anak mukim Nambur di Mukim Tepus. Semoga infak daripada Muslim Malaysia ini boleh meringankan beban kepada anak mukim saya. Okey, terima kasih. Dan itu ada 7 perkara pada ketua asas sebagai dapur. InsyaAllah untuk dapur itu cukup. Kita doakan kepada semua penyembang-penyembang dan penerima di luar sana, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik agar dia orang boleh menerima lebih lagi kepada kita di Kota Malaysia dan kita boleh bantu lebih ramai lagi golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki dipermudahkan urusan lah. Terima kasih Muslim Malaysia.